Pagi ni kita nak membincangkan berkenaan dengan kesihatan lelaki lah kan. Jadi media sosial ni menjadi pilihan lah untuk pengasas produk kesihatan tambahan sebagai platform untuk mempromosikan produk-produk mereka lah. Dan ada sebahagian produk yang memang bermanfaat kepada kesihatan dan juga mendapat kelulusan pihak berwajib lah. Tapi ada juga yang tak dapat kelulusan ni. Jadi boleh Cik Zafran komen sikit tentang perkara ni. Okey, untuk di media sosial ataupun di platform, bukan saja di media sosial lah, tapi platform lain lah macam platform e-dagang pun, yang kita tengok banyak lah, memang banyak produk-produk kesihatan yang dijual lah, dan menjadi pilihan ramai untuk kita jual produk kesihatan ni. Tapi ada risikonya sendirilah. Sebagai contohnya, bila kita beli secara dalam talian ni, kita suka nak pastikan dia punya sama ada produk itu sah atau tidak lah, ataupun dia berdaftar ataupun dia selamat digunakan lah. Okay. Untuk yang produk yang tidak mendapat kelulusan ni, kebiasaannya produk ni adalah dijual, ada yang dijual secara haram lah. Mana produk yang dihasilkan tu tidak mendapat kelulusan, tidak mungkin, dia dihasilkan di kilang-kilang yang haram lah, yang haram, ataupun dan kebiasaannya mengandungi bahan-bahan yang terlarang lah, seperti steroid ke, macam tu lah. So bahaya juga kalau kita beli ubat yang tidak dapat kelulusan daripada KKM ni lah. Sebagai contoh lah, satu krim kesihatan yang biasanya produk krim sapu. Sapu ni biasanya dia disalah guna, ada orang letak mercury dalam tu, disebabkan dia nak cepat putih. Cepat putih. Tapi bila ada mercury ni dia senang meresap ke dalam kita punya salur darah, dan boleh mengesankan, boleh membawa kesan sampingan kepada bawah pinggang kita lah. Contoh lah. Okey, jadi yang penting untuk kita semak, cakna, ataupun jangan mudah terpedaya lah dengan iklan-iklan yang nampak menarik, tetapi sebenarnya sangat berbahaya lah untuk kita sebagai pengguna. Dan golongan lelaki juga, Cik Zafran, antara pengguna produk kesihatan yang semakin gemar mencari produk yang sesuai untuk mereka di media sosial ni kan, sama ada untuk tujuan kesihatan ataupun sebagai makanan tambahan. Jadi ada sesetengah produk yang mungkin tak menepati tahap kesihatan badan seseorang individu itu. Jadi apa pandangan Cik Zafran sendiri? Okay, kita tengok memang semakin ramai lelaki hari ini dia ambil inisiatif untuk kita cari produk kesihatan ataupun makanan tambahan lah. Memang kalau saya pun ada juga ambil supplement kan. Tapi untuk apa? Untuk kita nak tingkatkan kita punya tenaga, contohnya lah kan, kecergasan ataupun kita punya prestasi lah. Tapi kita tidak semua produk itu adalah selamat lah. Kebiasaannya golongan-golongan lelaki ni, dia cari produk lebih kepada produk kesihatan lelaki ni, lebih kepada dia cakap ubat kuat lah. Ubat kuat. Kebiasaannya lah, bila ubat kesihatan lelaki ni, dia kaitkan dengan ubat kuat lah, ataupun ubat yang digunakan untuk meningkatkan keupayaan seksual lelaki lah. Sebagai contohnya lah, ada produk ni yang dia masukkan bahan terlarang sildenafil lah. Contohnya sildenafil ni adalah ubat yang biasanya digunakan untuk rawatan mati pucuk lah. Kan, walaupun macam tu, kita dapatkan sildenafil ni melalui preskripsi doktor lah. Tapi disebabkan ada orang yang nak dapatkan keuntungan secara cepat ni, diorang jual online macam tu je lah. Dia masukkan seluruhkan produk-produk ni daripada negara jiran, China ke Thailand, masuk dan dijual secara haram lah kat sini. Dan biasanya produk-produk macam ni dia akan buat claim, tuntutan perubatan yang berlebihan lah. Macam boleh tahan lama 30 minit, boleh tahan boleh efek 30 minit saja dah boleh ada kesan, boleh tahan berjam-jam. Ini adalah satu dia punya modus operandi lah, ataupun dia punya taktik testimoni lah untuk mengelirukan pengguna lah. Jadi tanda-tanda amaran sebenarnya ataupun red flags yang perlu diberi perhatian oleh orang ramai lah untuk mengelakkan pembelian ubat-ubatan palsu ini secara dalam talian ni. Untuk kita nak tahu macam mana produk ni di atas talian ni, kita mestilah peka dengan tanda-tanda amaran dan red flag yang seperti macam DJ cakap lah. Antaranya adalah kita nak dapat tengok tuntutan yang melampau lah. Melampau lah, bukan saja ubat kuat lah, ubat yang lain pun, kadang-kadang ubat yang kencing manis kan, ada cakap tu ubat penyakit, ubat dapat merawat penawar semua penyakit. Semua penyakit cakap boleh, barah boleh, kencing manis boleh, kencing manis, darah tinggi pun boleh, semua lah. Semua ni memang ada nampak dia punya kita rasa macam pelik sikit lah kan, dia punya tuntutan lebih terlalu berlebihan lah. And then kalau ikut dari segi pengurusan farmasi dalam akta iklan ubat dan penjualan ni, memang kita ada senaraikan 20 penyakit yang memang langsung tidak boleh diiklankan kepada orang awam lah. Contohnya adalah iklan-iklan yang mencegah dan merawat penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi dan ni lah, barah lah. So semua ni memang tak boleh langsung diiklankan di mana-mana media lah, termasuk media di online ke ataupun di mana-mana fizikal punya kedai ke, memang semua tak boleh lah. Okay, itu antara tanda-tanda amaran ataupun tips lah kalau nak beli sesuatu produk tu, kena tahu kan perkara-perkara sebegini perlu diberi perhatian lah.
Seperti yang Cik Zafran kongsikan tadi kan. Sebab ramai ataupun banyak produk yang menjanjikan kesan serta-merta kan. Sebab itulah Cik Zafran ni berada di sini sebagai Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kawalan Iklan. Okey, dan pastinya anda juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita nak berehat seketika Cik Zafran. Kita akan sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan kesihatan lelaki, pantas cakna hidup bahagia seketika nanti. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Bicarakan berkenaan dengan kesihatan lelaki, pantas cakna hidup bahagia, bersama-sama dengan kita Encik Muhammad Zafran bin Kamaruzaman yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita nak tanya kepada Encik Zafran lah, boleh kongsikan kepada pendengar waktu ini perbezaan antara suplemen kesihatan yang sah dan juga ubat yang hanya boleh diambil di bawah pengawasan doktor. Okay, alright. Secara ringkasnya ubat ni kita dibagikan pada dua kategori utama lah. Yang satu adalah ubat am ataupun dikenali sebagai over the counter ataupun OTC lah. Maksudnya ubat am ni macam suplemen kesihatan ni lah. Dia boleh dibeli tanpa preskripsi di mana-mana lah di farmasi untuk merawat masalah ringan seperti demam, sesama ataupun kata-kata yang ringan lah. Contohnya vitamin, ubat demam, paracetamol, aspirin dan juga ubat gastrik. Okay. Namun itu dengan yang kedua, kategori yang utama adalah ubat terkawal. Ubat terkawal ni lah yang kita kawal lah. Maksudnya perlu mendapat ada dua pula, dia pecah pada dua pula. Ada ubat yang perlu mendapat preskripsi doktor, dan juga satu lagi adalah ubat tanpa perlu mendapat preskripsi doktor lah. Tapi ubat yang dua-dua terkawal lah. Satu yang doktor tu macam ubat darah tinggi, ubat kencing manis ataupun ubat psikotropik, ubat yang bagi mengantuk lah. Semua ni adalah perlu mendapat preskripsi doktor dulu baru kita boleh dapatkan ubat tu lah. And then another one, lagi satu adalah ubat terkawal tanpa preskripsi. Maksudnya kita beli ubat ni terkawal tanpa preskripsi tapi di farmasi sahaja. Farmasi seperti ubat sesama lah, ubat sesama, ubat pergi perancang, ubat pergi perancang tu boleh juga di farmasi. Dan ubat yang sapu antibiotik pun ada juga yang jual di farmasi. Dan tidak sepatutnya boleh jual di online, tentu je lah, dia perlu melalui farmasis lah ataupun doktor lah. Ahli farmasi yang bertauliah lah. Betul, kan. Okey, itu perbezaan lah antara suplemen kesihatan yang sah dan juga ubat yang hanya boleh diambil di bawah pengawasan doktor. Apapun kena rujuk kepada yang pakar lah, yang arakan sebelum membeli sesuatu produk kesihatan. Jadi sekarang ni terdapat trend jugalah penjualan ubat-ubatan secara meluas seperti yang kita kongsikan tadi kan di media sosial. Jadi komen dan juga nasihat Cik Zafran sendirilah terhadap trend ini dan bagaimana sebenarnya orang ramai boleh memastikan keselamatan dan juga kesahihan ubat yang dibeli ni menerusi platform ni di media sosial. Okay, kalau kita bukan media sosial sajalah, kita sama menyeluruh lah secara atas talian lah. Okay. Untuk kebanyakannya orang sekarang ni dah dapat kesedaran untuk menjaga punya tahap kesihatan sendirilah kan. So diorang sebab ni diorang dah ada macam-macam media untuk macam media sosial semua kan. So diorang dah boleh cari melalui di sana lah. So, tapi walau macam mana pun benda ni kita macam saya cakap tadi, kita tak pasti dia punya kesahihan ataupun produk tu ada apa kandungan sebenarnya dalam produk tu lah. Walau kita beli online sebab kita tak tahu, kita tak nampak secara fizikal ubat tu. And kita tak tahu pun siapa yang jual produk tu sebenarnya kan. Jadi itu yang saya rasa pengguna perlu cakna sikit lah, perlu tahulah pasal benda ni. Jadi contohnya lah yang macam satu produk sapu jugalah. Sapu ni biasanya ubat yang ada steroid. Biasanya kita sapu steroid ni, kita sapu untuk dia nak hilangkan rasa kemerahan ataupun bengkak-bengkak di kulit kita lah contohnya. Namun begitu dia punya kekuatannya tu adalah kita tak pasti kalau kita beli online, tak pasti beri kekuatannya. Kadang-kadang dia boleh juga kalau kita pakai dalam waktu yang lama, dia boleh membawa risiko lah kepada pengguna tu lah kalau kita pakai secara berlebihan dan tanpa pemantauan daripada doktor. Okay. Jadi ramai juga penarik sekarang menggunakan testimoni dan iklan yang menarik untuk melariskan produk dia orang lah. Macam-macam claim lah dia buat kan untuk sembuh cepat walaupun tidak disokong oleh buntis saintifik untuk menyokong dia punya dakwaan-dakwaan lah. Kadang-kadang guna duta kan, duta, berpengaruh. Kan lagi senang dia orang nak terpercaya sebab ada duta kan. Jadi nasihat saya untuk kita jangan mudah terpedaya dengan iklan dan testimoni yang berlebihan ni lah. Elak beli ubat daripada media sosial yang kita tak tahu pun siapa yang penjual dia, terutamanya penjual luar negara ataupun premis yang mencurigakan lah. Okay. Untuk keselamatan boleh beli ubat di farmasi berlesen ataupun klinik dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi supaya rawatan anda selamat dan berkesan lah. And then macam mana kita nak memastikan keselamatannya yang kita beli ni, kita boleh juga check. Kita ada apps lah. Apps nama dia adalah untuk check punya status pendaftaran dia. Nak tahu dia berdaftar atau tidak lah. Nama dia apps dia adalah apps NPRA Product Status. Boleh di-download. NPRA Product Status. Kita boleh download secara percuma saja di semua App Store lah. Dan satu lagi
apps ada juga namanya Pharma Checker lah. Sebab bila kita dah daftarkan satu produk ni, kita akan bagi dia satu nombor MAL dan juga nombor satu stiker hologram. Stiker yang warna silver tu. Yang macam yang berkilat-kilat tu. Ya. Kan. So benda tu kita ada apps juga yang check nak tahu ketulinan ataupun kesahihan, sebab kadang orang ada itu pun palsu juga. Boleh buat palsu juga. Macam-macam orang sekarang ni. So boleh check nak tahu ketulinan dia, kita boleh check saja. Kita just scan saja melalui apps Pharma Checker tu. Pharma Checker, apps Pharma Checker juga boleh download melalui App Store. And then kita just scan saja, and then dia akan keluarlah. Dia kalau dia right, maksudnya dia kita scan guna telefon kita sendiri. Betul, dalam apps kita install apps dalam phone, and then kita just scan saja, pakai dia punya hologram tu, terus dia tahulah dia tulen ataupun tak tulen lah. Jadi mudah sekarang ni kan untuk kita pastikan apa juga produk yang kita beli tu selamat digunakan. Okey, dan sebenarnya kita nak bercakap mengenai inisiatif yang telah pun dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mempertingkatkan pengawasan jualan ubat dalam talian dan juga memastikan keselamatan orang ramai. Okay, alright. Untuk saya sendiri pun di bawah cawangan kawalan iklan. So memang saya memantau lah iklan-iklan di semua media. Juga sekarang memang tak terpantau sebab dulu kita lebih kepada sebelum tak ada lagi media sosial kan. Kita lebih kepada yang fizikalnya lah. So, yang macam surat khabar, radio semua ni memang kita ada buat pemantauan lah. Tapi sekarang dah lebih kepada internet. Dah luas lah. Luas. Kita lebih kepada sekarang ni yang lebih kepada ni lah, yang internet lah kita lebihkan. So memang kita sekarang ni kalau nak cakapkan, kalau platform kita ada saring juga platform e-dagang tempatan lah. Saya tak boleh tahu lah nama dia kan. Okay. Tapi memang kalau ikut tahun lepas 2024 sebanyak 13,000 URL lah kita saring. Ini daripada semua cawangan lah. Semua cawangan daripada setiap negeri. Kita ada setiap negeri kita punya cawangan pengawasan farmasi ni. Kumpul-kumpul semua dekat dengan 13,000 iklan lah. Kita arahkan pengendali platform ni untuk turunkan iklan 13,000 iklan 13,000. Banyak tu. Banyak. Kita baru platform e-dagang saja, tak masuk lagi media sosial di Facebook, Marketplace. Ini platform e-dagang saja. Okay. Selain itu juga kita ada buat kolaborasi lah dengan dengan platform e-dagang ni. Mana kita kita turunkan lah, maksudnya kita ada kolaborasi. Kalau ada apa-apa isu, kita terus kontak dengan diorang untuk selesaikan isu-isu seperti inilah. Tapi diorang macam mana pun kita dah mantau pun, diorang ni pandai juga buat ada juga cari jalan juga, peniaga-peniaga cari jalan untuk nak iklankan punya produk lah. Contohnya saya ada satu jumpa tu, ada satu kes ni. Dalam satu platform dagang tu dia jual baju dalam gambar tu, baju tidur saja. Baju tidur. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, dalam tu adalah letak satu pil tu adalah pil untuk orang tidur, maksudnya ubat psikotropik lah. Tapi dia punya gambar semua, dia punya caption apa semua tu, semua adalah baju tidur berapa ringgit kan. Tapi tak nampak pun dia punya ubat tu. Tapi bila kita zoom betul-betul, ada nampak dia punya. Tapi tajuk tu diletakkan baju tidur ataupun baju tidur. Baju tidur. Gambar pun baju tidur, tapi macam mana tu? Dia itulah sekarang itu kita punya cabaran sikit lah. Kita dah benda ni kita pun dah isu dengan dah bawa dengan platform untuk tengok benda macam ni lah. Maksudnya sekarang diorang pun dah pandai lah untuk mempulitkan punya daripada kita jumpa lah. Dan sebenarnya usaha KKM ni sangat penting lah dalam melindungi masyarakat dan pengguna juga. Sebagai pengguna juga, kita juga perlu mainkan peranan untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia ni kan. Kita nak promote sikit, sorry lah. Boleh. Kita ada buat kempen lah. Kempen sekarang ni ada buat kempen tolak ubat tidak sah. Maksudnya ataupun singkatannya adalah TOBATS lah. Okay, di mana kita nak didik orang-orang awam lah berkenaan kita akan buat ceramah lah, pameran, dialog di semua klinik untuk mendidik agar lebih bijak untuk memilih ubat yang berkualiti lah. Macam pada awal bulan 6 itu kita ada buat di Kuala Selangor lah, yang dirasmikan sendiri oleh kita punya YB Datuk Seri Dr. Zulkifli lah, Waktu DMK, Menteri Kesihatan sendiri lah. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang kesihatan lelaki kan, ramai yang terus bayangkan isu tenaga ataupun prestasi je. Tapi sebenarnya kesihatan lelaki ni merangkumi banyak aspek seperti gaya hidup, pemakanan, tekanan kerja sehinggalah kepada persediaan usia emas. Jadi pandangan Cik Sarfran sendirilah, bagaimana lelaki muda dan juga yang berusia ni boleh mula ambil langkah menjaga kesihatan mereka ini secara menyeluruh dan apa rutin ataupun tabiat yang perlu diberi keutamaan lah. Okay, nasihat ini sebagai nasihat saya je lah. Nasihat kesihatan bukan hanya soal fizikal sajalah, tapi juga mental dan emosi lah. Lelaki ni sering dipandang kuat, maksudnya ego lah, tapi tidak boleh ditunjuk lemah lah. Ada ego lah, tapi sebenarnya penting untuk kita berat tentang diri sendiri lah. Okay, untuk kekal sihat menyeluruh, kita banyak kali dah kita cakap benda ni, jaga pemakanan dan kekal aktif secara fizikal lah, senaman, dapat bantu, bukan saya bantu saja tubuh tapi juga minda kita, dapatkan rehat dan tidur yang cukup, jangan terlalu memaksa diri bekerja tanpa henti,
luahkan tekanan, bercakap dengan orang yang dipercayai ataupun dapatkan bantuan profesional jika perlu. Elakkan merokok, alkohol ataupun ubat yang tidak sah yang hanya memberi kesan jangka pendek tetapi risikonya jangka panjang lah. Jangan malu untuk buat pemeriksaan kesihatan. Lebih awal masalah dikesan, lebih mudah untuk dirawat lah. Akhir sekali, sayangi diri dan keluarga. Kerana kesihatan yang baik bukan saja untuk diri sendiri tapi untuk orang yang kita sayangi. Ya, dan mungkin Cik Zafran boleh kongsikan sekali lagi aplikasi ataupun apps yang boleh kita kongsikan lah sekali lagi kepada pendengar dan juga penonton Facebook ketika ini. Okay, ada dua lah apps yang boleh download secara percuma. First adalah MPRA Product Product Status MPRA Product Status. Dan satu lagi adalah Pharma Checker. Pharma Checker ni kita nak check ketulinan hologram tu. MPRA Product Status ni untuk kita tahu dia punya status pendaftaran produk tu lah. Setiap kali yang produk dah daftar, dia akan bagi satu nombor MAL. Kat situ kita boleh semak lah rekod kalau dia produk tu dah daftar atau tidak. Mudah je sekarang ni kan, guna telefon sendiri untuk pastikan produk yang dibeli tu adalah sah. Adalah sah dan juga tulen lah, bukan produk palsu. Dan juga jangan tertipu dengan tawaran-tawaran iklan, janji-janji yang janji manis. Okey, baik. Okey, Tuan, kita akan berakhir di sini untuk topik kita pada pagi ini, kesihatan lelaki pantas Cak Nah hidup bahagia. Semoga apa yang telah pun dikongsikan oleh Encik Zafran tadi dapatlah pendengar-pendengar semua ambil pengajaran dan juga lebih bijaklah dalam soal kesihatan diri, terutama kita nak cakap pasal kesihatan lelaki kan pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Zafran bin Kamaruzaman yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk ruang dan kesempatan pada hari ini.